aku receive ni dalam keadaan yang kemik lah. Aku harap isi dalam okey lah. Okay, let's go. Ni dah ada lagi stiker fragile ni. Aku tak tahu lah Korea punya dia punya nak menjaga barang tu secara aku guna putih kecil comel. Harap tak kena dalam. Ada je gunting besar ni. Okay, dia ada bubble wrap lah. Ada bubble wrap. Harap dia tak komik jugalah. Alright. Okay, ni first aku beli TCG Trading Card Game. So aku beli untuk collection dan hobi. So aku pun ada target dia. Okay, this one Digimon punya edisi Japan. So kita akan unboxing nantilah. Alright, satu Digimon, kita dapat 2 pack free supplier bagi. Okay, thank you. So first kita buka. Satu lagi aku beli Pokemon lah. Okay, this one agak solid lah sebab kalau tak silap aku this one aku beli yang Elite Training Box ETB lah. So this one aku akan simpan dulu. Mungkin aku unboxing bila masa sesuai, ataupun aku simpan untuk next video, ataupun datanglah si Luna ni, Luna pun nak unboxing juga. Packaging ni pun sampai ni lah dulu. Aku beli waktu sale 44 itulah. Luna, don't yang ni kau boleh cakap buka. Semua benda kau nak cakap kan. Astaghfirullahaladzim. Okay, ni pun datang dengan bubble wrap. Very nice packaging. Thank you seller Pak. Okay, bubble wrap ni tebal ni. Sebab ETB ni memang dia punya barang sangat, orang kata, jagalah kualiti kan. Kadang setengah orang kolektor, ada setengah tu yang kolektor, satu yang hunting card tu, jangan cakap lah, sampai puluh-puluh kotaknya. Sebab dia orang nak mencari kad-kad yang special rare apa semua tu lah. Itu term-term pun aku akan belajar lah. Aku tak dapat nak. Okay, this one ETB Elite Training Box. Yang aku ambil ni adalah Surging Spark. Okay, ni set Surging Spark. So box dia sangat cantik sebenarnya, dan aku pun suka dengan box ni, sangat menarik, dan Pikachu. Okay, so nanti tengoklah, kita try buka nanti unboxing, ataupun kita just simpan untuk next unboxing. Alright, so itu saja untuk hari ini, dan kita akan buat next video. Assalamualaikum, bye bye.